Burung panggil saya lah. Dia kata. Ah, ah. Burung panggil ya. Mari sini ya. Nak makan ya? Nak makan ke? Ah. Nak makan kan burung nak kawan dengan saya lah tengok. Mai sini mai. Mai. Kita dah makan ni. Mai. Mai. Inilah suasana kita punya apa? Tempat. Burung pun nak minta apa? Nak berkawan dengan kita. Inilah suasana tempat kami duduk ni. Chalet kami ni. Keadaan chalet. Keadaan chalet kat sini kan. Ni. Burung pun nak berkawan dengan kita. Jauh nak pergi ke tempat laut sana, jauh ah? Jom kita pergi tengok laut. Nak mancing ni. Dapat ikan besar ni. Nak mancing. Jom kita tengok ya. Sana kita punya tempat ni. Tempat mancing. Okey. Daripada bilik lah. Suasana tempat dia. Adik. Mancing. Lah, mandi ya. Mandi. Mandi ya. Dia nak pergi tengok tempat laut. Tengok laut sana ya. Inilah suasana kita punya tempat rumah. Saya main sewa kat sini lah. Tengok kat sini pokok cantik-cantik lah. Banyak kolam lah. Kolam mandi banyak pak. Kolam mandi lah tu. Banyak kolam lah. Pak. Kolam mandi. Tu. Jom kita tengok laut pula. Cantik ha. Tengok ya. Ni laut. Cantik laut dia. Burung ikut saya lagi. Burung pun nak tengok. Ni tasik dia cantik dah pak. Itu burung lah. Inilah suasana tempat yang kita ni. Ni ada makan lah. Ni ada makan lah. Ni dah. Nak? Nak makan tak? Nak makan lah. Nak makan? Tak nak? Tak nak makan? Ni suasana laut. Mana masjid tadi ya? Kita nampak masjid kat sana tadi. Masjid kan tepi. Ni saya mari kat tepi laut ni. Nah. Ni makanan dah nah. Ni nah. Nah ni, biar. Makan. 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 Ambil lah. Makan. Burung pun nak berkawan dengan saya nampak.
Ah. Ah. Dekat dengan saya nampak. Nampak. Dia tak takut burung ni. Okey. Inilah suasana kita punya tempat laut dia. Terbentang laut kan. Suasana laut dia. Tu. Nampak orang tu. Ni chalet kami ah. Kami duduk nampak cantik ah. Okey. Tengok dia punya cantik ha. Okey ya. Kita jalan-jalan lagi. Saya bawa pergi jalan lagi ya. Lorong-lorong ha, nampak. Kolam ada ha. Nanti ya. Nampak. Nanti okey. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan ni tempat mandi ya. Mandi. Ada tak ada ikan ni? Ikan tak ada. Mandi. Ikan tak ada. Okey ya. Jalan-jalan lagi. Jalan lagi ya. Okey. Suasana dia punya tempat dia. Dekat tak jauh. Ini itik. Wah. Itik ha. Ya. Jalan lagi ya. Ada. Dekat rupanya tu tak jauh sangat tak. Nak mancing ah. Okey. Kalau mancing nanti esok tak boleh beli ikan kita. Tak boleh beli ikan lah. Okey ya. Balik lah penat. Balik kat bilik. Okey. Balik kat bilik. Ni pokok-pokok cantik lah. Ada balik bilik lah. Inilah tempat saya duduk. Chalet saya duduk. Tempat cantik lah. Okey. Allah Subhanahu Muhammad. Tak daftar. Tak daftar ya. Ini kita punya suasana ikan-ikan. Ikan kering. Nampak? Ikan. Ini ikan. Ikan. Okey, bilik saya apa ni apa? B3. Ni B3. Okey ya. Okey, kita dah jalan parah okey ya. Jalan sana okey, B3 okey masuk ah. Hai.